Korang tahu tak, dengan benda ni je, korang boleh mengurangkan getaran ataupun vibration, serap peluh dan memberikan keselesaan tapak tangan tanpa menambah berat dekat raket kita. Ini dia cushion wrap Apex dan cushion wrap Fellet. Jom kita tengok cara pasang dia. Mula-mula sekali, korang buka je cushion wrap ni dan mulakan dari bahagian atas ataupun bahagian bawah. Lepas tu balut secara perlahan-lahan dari atas sampai bawah, kemudian naik balik ke atas. Lepas tu putuskan cushion wrap tu. Kalau saiz terlalu nipis, korang tambah je lagi dan berhenti membalut jika saiz tu selesa dengan tangan kita. Lepas tu baru mula pasang overgrip. So, apa kebaikan cushion wrap ni? Dia melembutkan pegangan grip sesuai untuk kita nak custom size handle. Nak kecil ke, nak besar ke, semua boleh. Kebiasaannya, cushion wrap ni banyak digunakan oleh player yang guna grip jenis overgrip. Sebab overgrip ni jenis nipis kan? Dan ada juga user PU grip atau towel grip. Diorang guna cushion wrap ni untuk menambahkan ketebalan grip diorang. Yang paling penting, cushion wrap ni menghasilkan keselesaan untuk kita. Kalau orang nak beli, sila tekan link Tito Shop raket kita, okey? Saya Riza dari Raket Kuala Terengganu. Assalamualaikum, bye-bye.